Okey, beratur memanjang eh. Jom mati. Alah lagi. Babi teri. Lah ke bemok ni. Aku datang. Okey, dia mengiring mungkin 2 atau 3 macam tu. 2 3 baris. Memanjang. Macam tepi ni. Memanjang ke tepi. Memanjang ke tepi. Ketua kelas ni. Ketua kelas ni. Okey, pagi ni kita nak buat buat regangan tangan, regangan sikit. Nak beri lembut tangan. Buat ke kanan ke kiri. Kaki kanan. Okay. Nak mic tak? Ha? Nak mic tak? Tak payah mic kan? Boleh dah. Boleh. Baris. Baris. Buat 3 lah. 3. Oh bukan ni ada endo. Kamu. Lepas tu habis regangan safety 3 kali. Kalau tak molek buat lagi safety 3 kali. 3 kali lepas tu baru tepuk tangan. Safety. Bila kerja normal benda ni. Bila kita duduk side Normal. Dia kata normal. Okey, dah 3. Okey. Assalamualaikum. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita baca doa sikitlah, doa belajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, renggangan biasa je. Okey, bagi jarak sikit lah, jarak sikit. Puan ujung. Depan tak apa. Ujung. Ini kampus. Aku suka. Wah, benda-benda. Okey, tengok ketua buat regangan. Ada. Pakai helmet. Helmet pakai. 5. 3 dah bodoh. 6, 7, 8, 9, 10. Helmet kena pakai. Mana helmet tak pakai? Ketua. Ni tengah. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Adam buat dang. 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat. Depan lu. Tengah. Buat sikit tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 7, 8. Okey, kaki pula. Kaki ya? Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 3 lah anak. 7, 8. 8. Cakap berapa ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Kaki. 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 namanya. Okey. 5, 6, 7, 8. Okey. Lima. Safety ya 3 kali. Kalau tak buat kita ulang balik. Sampai 3 kali. Lepas tu baru kita tepuk tangan. Okey. Kita start dulu. Start safety. 3 kali. 3 kali dulu. Safety. Semua ikut. Dan duduk lah. Okey. Allahu Akbar tak. Safety saja. Okey. Dia safety dulu ke sama-sama? Safety ketua sebut dulu. 3 kali lah. 3 kali. Safety. Bawa dah mangat tu. Sekali lagi. Mangat sikit. 3 kali. Okey, sekali lagi. Safety. Safety. Sekali lagi. Mangat. Semangat lagi. Safety. Safety. Okey, semangat. Okey. Pada hari ni kita akan buat satu ujian elektrod bumi. Kita akan buat satu amali 4 untuk kita buat pengujian elektrod bumi. Mana pendawaian bumi kita tu kita akan habis di mana. Dan kedua, kita akan sambung balik amali kedua kita yang lepas tu, kita akan buat dalam litar hidup lah. Maknanya situ bahaya dan perlu berhati-hati. Sementara kawan-kawan awak kita akan bagi kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan ada 6 orang. Jadi kita akan bergerak mengikut kumpulan lah untuk buat pengujian elektrod bumi ni. Okey, sekarang kita akan ke tempat elektrod bumi. Okey. Mari sini semua, ikut. Okey, duduk ada dekat tak panas sikit. Okey. Okey, ke depan. Malam pula semua. Kena amali keempat. Setiap kumpulan akan diberi panduan. Mana saya akan ringkaskan lah untuk proses kita buat pengujian elektrik. Okey. Ini adalah earth tester. Dalam earth tester dia akan bagi meter. Kabel ada 3 color. Yang ni spike. Ni contoh road bumi. Sebenarnya dia dalam 2 meter. Ni yang ni dah kena potong. Sepatutnya 2 meter dia akan tanam di chamber. Ni chamber. Kalau Mah Bayu Electrical, dia charge untuk satu rumah dalam 4 hingga 5,000 kos dia tu untuk buat earth saja 4 hingga 5,000. Jadi maknanya 4 hingga 5,000 tu kita akan pakai chamber yang konkrit lah. Dia ada 2, satu PVC, satu konkrit. Kita pakai yang elok sikit lah. Kabel pun road pun sama juga. Kita ada yang murah, ada yang mahal lah. Kita pakai yang mahal sikit. Ni kabel earth yang daripada DB. Dia akan sambung pada DB. Ni saiz dia. Biasanya yang molek pakai 6M lah. Kabel tebal sikit. Ni mungkin yang lepas-lepas tu dia pakai apa yang ada je ni. Jadi pakai 6M kabel standard untuk earth. Okey. Daripada
root ni dia akan masuk ke sini. Tengok dari tepi. Dia akan masuk ke panel agihan lah. Papan kotak agihan ni di terminal earth. Ada satu terminal earth dengan neutral. Maknanya satu point daripada tanah tu dia akan ke situ. Okay. Point, okey, sebenarnya pergi sini balik. Yeah. Sekarang kita pergi ke meter. Cara guna meter tu. Meter ni dia pakai bateri. Setiap kumpulan saya pergi buat 6 orang. Pastikan bateri tu adalah dan baru lah. Ni bateri baru ni. Jadi cara nak check bateri, kita pergi ke bateri check. Kita tekan. Pastikan bateri dalam meter good. Dia ada meter dekat sini. Nampak semua? Nampak cikgu. Okey, nampak beres. Okey. Lepas kabel pasang, kita akan check dalam kabel tu ada elektrik ke tak. Kadang-kadang fungsi dia tu untuk check arus bocor ke bumi. Mana kalau ada litar-litar skirt yang bocor, dia akan akan ke bumi. Akan ke bumi. Prinsip elektrik dia akan pergi ke kurang rintangan. Macam body kita, kalau kita kena current, sepatutnya dia akan ke bumi dululah. Sebab rintangan ke bumi tu dia rendah. Biasa yang orang kena renjakan elektrik tu, kenapa? Sebab benda earth ni tak berfungsi lah. Kita nak buat spek standard ST. Maknanya kerintangan dia tu mesti bawah 10 ohm. Kita akan buat satu-satu lah sikit. Okey. Okey, dalam meter kita tengok ada voltage. Bila kita sambung, kita check dulu voltage. Ada naik ke tak? Kalau dia naik warna merah ni maknanya ada voltage. Mana kita kena putuskan dulu voltage dia tu. Salah satu putuskan, kita cabut kabel earth tu, yang warna hijau tu, daripada root tu. Untuk test dia tu. Lepas tu, kita akan buat pengujian daripada darab 100. Yang paling tinggi sekali. Bila 100 ohm. 100 ohm kita akan darab. Kalau contohnya meter tu, jarum meter naik ke 6, jadi darab dengan 100. Jadi 600. Standard ST dia mesti 500 ohm ke bawah. Paling baik 10 ohm ke bawah. 10 ohm tu macam-macam kita kena buat. Kalau nak turunkan dia tu, salah satunya kita tambah lagi root. Tambah lagi root tempat lain. Dia akan turun sampai 10. Untuk amali hari ni kita pakai root yang ada ni lah. Okey. Kabel ada 3 color. Kita cocok belakang. Kalau C ni warna merah, P warna kuning, E tu earth. Earth ni kita akan sambung ke root. Lagi saya bagi satu nota, boleh tengok macam mana sambungan dia tu, satu-satu step. Sekarang kita nak buat kiraan dia tu lah. Macam mana kita nak dapat bacaan Z1, Z2, Z3. Okey. Ini adalah roda pengukur. Ini saya pinjam daripada PPD Dungun ni. Sebab kita tak ada alat untuk ukur panjang tu. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Okey, setting dia tu, dia ada fit kaki dengan meter. Kita ambil yang meter lah. Kalau meter ni kita boleh jalan terus. Buang tongkat dulu, jalan. Okey. Dia akan tulis itu 1 meter. 1 meter, lepas tu kita reset balik lah. Okey, kita clearkan balik. Meter macam biasa, letak bawah meter ni tak bawah, jangan angkat jatuh. Sebab meter digital ni harga dia 1,500. Kalau digital. Sebab ni analog mungkin dalam 1,000 macam tu lah. Jadi harga dia tu boleh tahan juga.
Okey, dalam nota ni dia akan tunjuk kita cara nak pasang dia punya kabel dan sprite ni. Jangan tak tanya. Setiap panjang ni 10 meter dan 10 meter. Untuk yang warna merah ni panjang, dia jadi 20 meter. Jadi kita ukur 20 meter daripada chamber. 20 meter. Seorang pegang yang 20 meter. Ada nak. Dia punya spike pegang. Yang ni yang sebelah dia. Yang ni yang akan bergerak lagi. Dia akan bergerak ke 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan. Waktu tu kita boleh dapat bacaan Z2 dengan Z3. Okey, seorang pegang. Okey, kita ambil yang panjang dulu. Ambil panjang dulu 20 meter. Dah nak buat lagi dah penuh. Okey. Sekarang cocok yang belakang dulu. Ha. Betul kan? Betulkan balik kabel, ni pun betulkan balik bagi memanjang. Tarik memanjang. Seorang tu tolong. Tarik straight. Seorang ukur 20, warna merah 20, warna kuning 10. Oh, habis mu nak Ukur. Ambil. Tarik straight. Daripada kotak ni start. Daripada kotak ni kotak hitam. Kotak pembumian. Buka tokat Boleh panjang kan? Kena juga. Stand by. Okey, reset balik kosong. Stand by lagi dia. Mana Okey, Reset. clear je. Clear. Okey, 20 sampai depan 20. Tutup mata pun tak apa. Jangan tutup mata, ni 20. 20 ni. 20 meter. Ni 20 ni. Kalau terlacak tu boleh guna. Boleh undur je dia ke belakang balik. Gua ni belok. Belok. Dia reduce dia dalam depan ni lah. 20. Okey. Ngomong lah kaki. Okey. Yang ni je. Tu pergi ikut dia 20 meter. Ke yang merah, cocok merah ha. Cikgu Jami hotel tu. Mana dia? Boy kau yang tu. Scoop. Belakang. 20. Ambil meter tu. Ukur 10 meter. Straight. Okey, cocok spike. Cukup 20. Okey. Spike tu cocok. Mana dia punya apa root tadi tu? Root tajam. Ada. Tiga jangan lagi. Okey. Lepas tu lagi kepit dia. Pak yang tunjuk dah ni. Aduh. Apa? Ni kena matang kan. Cocok situ. Ni betul. Astagfirullah. Gitu. Lebih kurang lah. Macam mana? Dah lama tu. Pijak dia lagi. Pijak gila. Pijak lah banyak. Nampak dulu. Lagi dalam. Okey, warna kuning 10 meter. Daripada kata pembumian. Jangan belok. Tepi lagi. Lagi. Tangan mu kan. Apa berat tu? Ha, dia berat ni boleh lah, tekan dia sekali. Oh. Dah. Dah tu. Okey. Tu. Tengok ni. Kepit atas. Tepi. Keluarkan sikit. Malak jaga sikit lah. Mana? Ada.
Kuat. Ada kara buat sikit. Ada sikit, rasa. Kau. Tak lekat gitu. Tarik penebat dia naik atas sikit. Lebat ya. Dia macam tu lah, macam kau kedal kabel tu. Ayah, lu. Lu banyak sembang. Okey. Masuk balik. Okey, 10 meter. 10 meter sini, dekat dengan kabel merah. Sini. Mana spike? Cocok sini. Okay, tekan. Pijak eh. Pijak. Jirik. Oh, baik. Tak eh. Oh, dia tu. Lagi. Boleh? Okey, kepit dia. Tarik. Buka dia punya cover dulu. Tekan. Baru Kabel hijau mana? Kabel hijau hilang. cocok dekat punya tu. Cocok kat meter. Lain tak. Cocok dekat road. Bismillah. Road ni dalam 2 meter ni. Road dia ni ke dalam. Biasa kita kalau nak ketuk tu payah sikit, kita pakai drill. Hack. Sini yang ni road sini. Warna hijau sini. Mana? Warna hijau. Oh, tu blok. Okey, situ. Boleh baik? Bom. Kalau boleh tak ada kabel lah. Maknanya kabel tu tak bersambung dengan DB atau kotak tagihan. Dia kabel saja. Okey, pegang ni. Pegang. Tunjuk atas sikit sebenarnya. Tayar awak sini tu. Duduk bawah ni. Bawah ni. Okey. Dua jatuh ada dua ke macam ni dua. Okey. Dua tempang ni. Sekarang kita nak tengok Z1. Z1 bacaan dia berapa? Z1 maknanya dia dekat dalam lurus lah, kabel merah dengan kabel kuning. Z1 kita tekan. Kan? Kita mula-mula untuk check dia tu kena tu laraskan. Check dulu dia punya voltage. Okey, tekan sekali. Maknanya tak ada current lah. Kalau ada current bocor tu dia akan naik tu. Okey. Selamat Maknanya ni sekarang ni selamat untuk ujian ni. Kalau tak ada arus, maknanya selamat lah. Okay, sekarang setting julat ke 100 lah. 100. Belum dah apa belum tu dah apa. 100 tu 10. Segi. Salah. Astagfirullahalazim lah. Cara nak tekan, lepas tu hold kena pusing. Mana tak nak bagi meter tu gerak, tekan dan pusing ke kanan. Tekan warna butang merah. Pusing. Tekan. Pusing. Pusing. Okey, sekarang bacaan dia berapa? Dekat bawah. Biar dia Baca aja. baca 2. Setiap julat 2468. 28. Darab dengan 100. Apa tu? 280 lah kan? 280. Dia 8 tu. Okay. Jadi bacaan Z1 280 ohm. Ohm mesti ada lah sebab kita cek rintangan dia tu. Okey. Yang kedua pula step, kabel kuning tadi tu kita bawa ke tepi sebanyak 6 meter. Okey, pakai apa tu roda pengukur tu tolak 6 meter ke tepi. Ke kanan dulu. Z2. Mana dia? Ke kanan atau ke kiri tak ada masalah. Sebab bila kita kira lagi dia sama je. Mana dia? Wayar kuning. Wayar kuning. Wayar kuning sana cabut balik. Spike tu cabut balik. Okey, yang ni yang ni tadi bawa 200. 280. Okey, 280. Lagi sini tulis 280. Okey. Betul? Yang ni stop balik. Dia punya press stop balik. Okey. Kalau kita press, kita tukar julat kecil, cuba test julat kecil. Dia tak boleh baca lah sebab dia habis limit lah. Satu lagi pun sama juga. Jadi kita pakai 100 lah. Okey, pergi 100 balik. Okey, yang ni buka balik lock dia. Okey, spike itu cabut. Spike itu cabut. Yang tu boleh.
Ke sedikit tu. Dia akan melengkung sikit. Melekong sikit baik. 6 meter. Yang kabel kuning sini. Sini. Parking. Lagi dah. Pakai helmet lah, safety tu. Adam. Safety. Sampai situ lah paling-paling tu sebab dia melengkung sepatutnya. Sini Sini je. Okey, sini je. Sini, Zee. Pusing sikit lipas sini. Lebih kurang lah. Sebab dia melengkung sepatutnya. Kalau melengkung gitu, payah ni. Tak payah lah. Dia melengkung je, tak ada masalah. Dia dalam 6 meter je. Ke pijak. Pijak dah lagi. Okey. Lepas kita ubah kabel kuning tu, okey, check seorang. Duduk dulu. Cek. Press button, pusing. Kaplah, siap duduk sini. Sekarang kita buat Z3, ukur untuk Z3. Okey, tu dah okey, tekan press. Press ke kanan, pusing ke kanan. Tekan dulu. Tekan dulu, lepas tu Tekan dulu, pusing. Astagfirullahaladzim. Jangan main. Itu dah. Dia press, pusing. Dia jadi lock. Kalau kita tak lock, dia macam tu lah. Dia akan bergerak-gerak. Okay, kita press, pusing. Jadi bacaan dia berapa? 2. 2 tepat lah kan? Jadi 2 darab dengan 100 ohm jadi 200 ohm. Tadi 280, sini Z3 200 ohm. Jadi kita nak cari Z2 pula. Ke sebelah sana pula 6 meter. 6 meter. 6 meter. Okey, buka balik lock dia. Tekan, buka tolak belah kanan. Tengah ke Okey. Mana? yang ni Ha. Kan yang gambar 6 meter ke kiri lah. 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan. Kita nak bacaan Z1, Z2, Z3. Macam 6 meter sini, lepas tu 6 meter pula sana. 6 meter sana. Kalau kita start merah sebelah sana, 6 meter macam tu lah. Dia janji dalam radius ni lah. Dalam radius ni. Merah tu tutup. Merah tu duduk situ. Merah tu duduk situ. Yang bergerak kuning saja. Bah, dah cepat dah. Okey. Tak je mana-mana. Dia jarak dia dah tu. Tekan. Okey, yang tu cabut. Apa ni ke? Cabut je tu. Tak payah. Cabut. Cabut. Okey, pergi 6 meter. Tengok. Cabut gila. Mana cabut? Jangan cabut. Jangan lari. Betul je. Okey, tekan. Kang mi. Okey. Kang pergi pakai safety boot tu. Pot. Okey, bijak sikit bagi dalam. Bijak sikit. Apa? Lagi. Lagi. Okey. Okey, sekarang kita tengok bacaan Z3. Okey. Press lock. Okey, tak bawah. Jadi bacaan dia 2 tak sampai 2 kan? 1.8. Jadi apa dua tu? 1.8, okey. Jadi sebelah ni Z2 1.8. Untuk kira dia punya bacaan tu ikut standard ST 10 ohm ke bawah, tapi yang ni takkan dapat 10 ohm ke bawah, mungkin dalam berapa ratus ohm je. Okey, Z1 kita tuliskan nilai dia, Z2, Z3 yang kita tulis dekat atas ni. Lepas tu campurkan semua, bagi dengan 3. Dapat dia punya nilai. Itu saja amali. Untuk kurangkan dia punya rintangan lagi, kita akan tambah root sepatutnya. Tapi yang ni tambah Z1, tambah Z2, Z3, bagi dengan 3, dapat nilai dia tu. Bayangkan kalau rumah sebenar,
orang bayar kita 4,000 untuk buat benda ni. Maknanya kita nak standard tu dengan bukti yang ada ni lah. Mana dengan nilai-nilai tu dan ditetapkan oleh ST lah. Kita biasa kita ikut standard dia lah. Okey. Untuk amali yang ni saya tunjuk sekali je. Saya pergi setiap kumpulan 6 orang buat sendirilah. Lepas tu yang lain tu kita akan check pendawaian kita tu, lampu satu Swiss kawal 2 lampu tu. Dia boleh tekan apa? Okey, sekarang kita masuk. Yang ni cabut. Cabut bawa mari sini semua. Setiap kumpulan macam tu. Habis je kumpulan satu, semua barang-barang simpan sini. Yang ni boleh letak belakang. Cabut. Cabut, gulung, letak tepi. Cabut. Kena off ke tapi tak payah. Mana? Dia boleh off. Lepas tu off kan? Off eh? Off tu. Lepas tu meter letak tepi. Okey. Kabel ni jangan bagi putus ha. Okey, letak sini je. Okey, jom masuk kelas balik semula.